korang semua, saya dah cam dah kalau siapa kat sini yang terkena, saya minta maaf. Oh mak kau. Tapi saya rasa WKA 1478 ni memang dia tak makan tempat kami, dan dia datang, dia parking, dia lari. VDB ni dia rasa kereta dia kereta Mercedes, dia boleh buat benda, dia boleh lari. QS ni dah parking 2 hari BRE 978 ni, yang ini dia kerja kat situ, tapi pagi, petang, siang, malam dia makan tempat kami. Okey lah, saya rasa okey lah. Itu saya dah cam. Saya tunggu, saya cam satu persatu. Yang ni ialah jenis orang-orang yang bodoh, yang nak parking free kat sini. Saya kata dengan dia, saya bayar tempat ni untuk kemudahan customer kami, tapi diorang guna benda ni untuk free saja. Tapi saya minta lepas ni, kalau tengok saya video kat sini, tolong pergi parking dekat belakang kedai kami ni. Ada area depan Maybank, iaitu untuk parking orang naik LRT. Yang VB ni pukul 10 malam nanti dia dah ubah. Saya dah cam dah.